Salam sejahtera. Filipina nampaknya sangat serius untuk memburu slot ke Piala Asia dengan memanggil barisan pemain yang beraksi di liga-liga besar dunia, termasuk 3 pemain dari Liga Jerman. Hanya 2 pemain yang bermain di liga domestik mereka yang dipanggil, jelas bahawa mereka mahukan kualiti bertaraf global. Namun, persoalan besar timbul apabila ketiadaan Oscar Arribas dan Glaude. Walaupun kedua-duanya merupakan nadi penting dalam penguasaan mutlak JDT di peringkat domestik dan kejayaan di Asia, ACLE, mereka tetap tidak disenaraikan. Sukar untuk menidakkan kualiti pemain yang bermain dalam sistem bertaraf tinggi seperti di JDT, namun nampaknya ia masih belum cukup untuk memikat hati pengurusan teknikal Filipina kali ini. Boleh dikatakan keputusan untuk mengenepikan pemain yang sedang berada dalam prestasi terbaik, match fit, bersama kelab juara seperti JDT dilihat sebagai satu perjudian yang sangat besar.